Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Pak Abu Fishing Channel. Guys, hari ini hari Ahad guys, 18 Ramadan. Aku turun pagi guys, dalam 7.23 pagi. Aku turun pagi, awal pagi tak berkabut lagi. Aku main kat sungai ni, cadang nak cari toman lah guys. Sebab sini, spesies sini ada 3. Aku pernah dapat toman, haruan, kerandang. Sebenarnya semalam aku dah datang lah guys sini semalam. Tapi aku kena bully teruk guys. Teruk aku kena bully semalam. Guys, hari ni sementara aku sediakan setup tu, korang layan tu video semalam yang aku kena bully tu. Layan tu video semalam. Oh, Allah. Ada guys. Ada. Wah. Allah lucu guys. Alah. Aduh. Tak kena lagi. Aduh. Ikan kedua guys. Tak kena lagi. Macam mana ni? Dia dah pujuk baik lah. Aduh. Tak kena lagi. Dia tak kena mata lagi guys. Dia tak kena mata lagi tu. Itu video semalam aku pakai umpan daripada apa? Boytech. Stream bait. Jadi guys, tapi itulah mata dia tu dia sorok sikit. Jadi susah nak kena. Jadi hari ni guys, aku pagi-pagi ni aku pakai ni dulu. Lagi pun semalam aku pakai rod yang lembut sikit. Kita pakai ni dulu lah. T-Special daripada Tomania. Jadi T-Special daripada Tomania ni, mata dia ni di luar. Ni mata dia di luar. Jadi peratus untuk strike tu lebih ni lah, lebih senang lah untuk strike. Hari ni kita pakai set Oman lah. Rod Abu Garcia 10-20. Reel daripada Daiwa TWSD. Boleh ni track dia. Bismillahirrahmanirrahim. So kita try dulu kat situ. Semalam dia bully aku kat sini 2 kali, sana sekali. Tak apa, kita try sini dulu. Dia makan pagi ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kara slow. Jangan kara laju sangat. Kalau ada bong halu. Kayu banyak. Cakap dah guys. Aduh, tak kena lagi. Aduh. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni aku biar dulu sampai dia tarik, barulah aku sembat. Sebab kalau tak kena tu, mungkin dia sambar kali kedua. Ada peluang lah.
tengok tu. Tengok tu guys. Tengok tu guys. Masih lagi tak kena guys. Aku pun tak faham guys. Masih lagi tak kena. Hai. Galok pagi ni. Ada lagi tu. Tapi tak kena lagi guys. Macam mana ni? Apa yang ada sambal ni? Pelik aku. 3 kali. Apa yang ada sambal? Hai. Kita masuk dalam ni guys. Licin ni, licin. Tak daya nyamuk banyak. Baik ketat sikit. Kena skipping kan. Ada guys. Udah. Oh. Oh. Terbang dia. Kali ni kena. Kali ni kena. Alhamdulillah. Jenuh. Oh. Walaupun tak besar mana, tapi habis ke lesen guys yang kena sini. Alhamdulillah. Oi, terbang dia. Oi, kuatnya. Ni aku suka main tombak sungai. Dia kuat guys. Lagi lemah. Alhamdulillah. Akhirnya 2 hari aku datang sini untuk mencari strike toman, dan akhirnya strike juga hari ni. 2 kilo lebih ni. Siap baik strike. Ukap panjang. Sebab ada toman sungai guys, panjang. Alhamdulillah. Semalam kena buli. Tadi spot sana pun kena buli. Kat sini juga strike guys. Okay, ni strike yang pertama. Alhamdulillah guys. Ni solid ukap. Boleh dah. Alhamdulillah guys. Setelah 2 hari aku main tempat ni, akhirnya hari kedua strike juga. Susah ke tempat ni, kena skipping. Okay guys, ni dalam 2 kilo lebih ni tomang bujang. Kita try depan tu sikit, tadi kita pindah lagi. Okay guys, Alhamdulillah strike pertama kita lepas.
Aduh. Okay, bye bye. Aku nak nyosor lagi ambil. Okay guys, kita 2 hari kita repeat kat sini guys. Akhirnya dapat juga seekor, alhamdulillah. Yang kita kena buli tu kita dah puas hati lah. Kita dah dapatkan juga seekor. Kak Cik tak tidur malam guys. Okay guys, kita berhenti kat sini guys. Sebelum puasa kan, kita tak boleh nak lama-lama. Okay, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.